Hari ini mereka dah buat macam-macam pada agama kita. Tapi alhamdulillah, agama ni masih tetap teguh walaupun mungkin ada 2-3 orang dah terpeleok, dah terlari. Start awal dulu, bila kita ada Quran, kita ada hadis. Mereka pun suruh kita pakai Quran saja, tolak hadis. Tolak hadis, pakai Quran saja, jangan pakai hadis. Sebab apa? Sebab ketua dia Ghazaiha kata apa? When we seek religious instruction from Muhammad or any other society beside God, we support Satan in his claim that God need a partner. Bila kita berpendapat bahawa setiap rujukan agama, otoriti agama kita ambil daripada Muhammad, kita seolah-olah menyokong pendapat iblis dan syaitan bahawa Allah memerlukan rakan kongsi dalam menurunkan dan menuturkan perlembagaan dan syariat dia. Cukup Quran daripada Allah, nak jadikan perlembagaan, nak jadikan syariat. Seolah-olah bila kita ambil daripada Muhammad, makhluk dia, kita menyokong pendapat iblis dan syaitan, Allah perlu bersyarikat dalam nak menurunkan syariat dia. Ni tengok, dia cucuk kita dengan benda ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Selamat datang di Cak Mujib TV guys. Kali ini kita akan mengaji bersama Ustaz Ani Muhammad, yang mana Ustaz Ani Muhammad akan menyampaikan realita ya pada kehidupan kita sekarang. Dan ini perlu dan wajib kita dengarkan supaya kita menjadi lebih baik ya guys ya. Tanpa berlama-lama, jom kita play videonya. Let's go. Buat amal soleh, syurga kekal. Buat amal jahat, neraka kekal. Dan inilah yang cuba dikaliskan oleh Dajjal, setan dan sekutu-kutunya untuk menjauhkan anda dengan satu perkara ni, ya'malunas salihat. Dia kalau boleh hari ini nak menjauhkan anda dengan buat amal-amal soleh dan mengangkat benda-benda selain amal soleh untuk dikejar oleh anda sampai ke mati. Apa dia tu? Itulah yang dinamakan dunia. Hari ini dia tawarkan kepada kita, siapa yang hidup mewah akan berbahagia, siapa yang hidup miskin akan merana dan menderita. Hari ini berlumba-lumba kita cari kerja, berlumba-lumba bercakap tentang kebesaran gaji masing-masing, berlumba-lumba bercakap tentang income hang berapa bulan ni, income aku berapa bulan ni, bercakap tentang rumah hang berapa biji sekarang, kereta hang berapa biji sekarang. Kita berlumba-lumba bersaing nak bagi kaya, nak bagi mewah dari sudut harta benda. Benda tu tak ada jadi masalah, tetapi kalau dengan ada benda tu anda melupakan amal soleh, agak-agak di mana tempat anda? Tempat tu tak ada jaminan langsung untuk anda di syurga atau neraka. Sebab benda tu harus cari harta, harus. Tetapi perkara-perkara yang melibatkan keduniaan tidaklah dia tertakluk dengan syurga atau neraka. Contoh, kalaulah dengan sebab kaya Allah bagi masuk syurga, saya orang pertama yang akan bekerja tak berhenti 24 jam. Jumpa depan Allah besok, berapa gaji sebulan kamu? 40,000. Saham ada berapa? 100,000. KWSP 20,000. Oh, kaya, masuk syurga sebab kaya. Hang apa? RM20 je sehari. Lepas tu rumah duk sewa saja. Lepas tu kereta loan tak habis lagi, miskin, masuk neraka. Kalaulah penentu syurga dan neraka kaya dan miskin, hari ni saya nak jadi kaya. Sebab apa? Bila miskin masuk neraka. Masuk neraka. Adakah tu nilaian Allah besok? Hak kita duk bercakap hang berapa sebulan, hang berapa biji kereta, Allah nak tanya ke? Mana amal soleh, mana amal jahat? Hari ini kita duk didedahkan dengan macam-macam ubat-ubatan, macam-macam serum untuk mencantikkan muka. Dan bukan penyebab kita masuk syurga dan neraka sebab handsome atau huduh. Mari jumpa depan Tuhan, oi kulit cantik, kulit gebu, rambut ikal mayang, mata melirik jelita. Oh cantik, masuk syurga. Saya pula pergi depan
Muka tak berapa handsome, muka macam gangster, jerawat batu banyak, daki pun banyak, masuk neraka lah. Kalaulah sebab muka huduh masuk neraka, esok juga saya buat pembedahan plastik, buat macam Tom Cruise. Sebab apa? Sebab muka handsome boleh masuk syurga. Itukah nilaian Tuhan? No. Hak terbabit dengan dunia tak ada langsung. Anda gemuk ke, anda kurus, bukan penyebab syurga dan neraka. Anda kaya atau miskin, bukan penyebab anda ke neraka. Anda handsome atau huduh, bukan penyebab. Boroi ke kita, kurus ke kita, gemuk ke kita, bukan penyebab. Hak penyebab mana? Ya'maluna shalihat au ya'maluna al-qabihat. Hang harta banyak, berlimpah ruah, buat amal soleh, masuk syurga. Hang miskin, buat amal jahat, masuk neraka. Bukan tu nilaian dia. Tapi dia cuba nak paling kita supaya bersungguh tang ni lah ni. Nak bersungguh tang ni. Jadi melupakan amalan-amalan soleh. Tengok hubungan dengan ayat 103. Apa Allah kata? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Adakah kami tak pernah cerita kepada kamu tentang amalan-amalan yang akan merugikan kamu? Benda-benda yang kamu duk cari yang diperatontonkan oleh Dajjal tu benda-benda yang menjauhkan kamu dengan Allah dan amalan soleh. Ingat tak satu kisah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali? Dalam tu ada sahabat Mus'ab bin Umair. Antara yang Nabi sebut 3 benda yang Nabi bimbang berlaku pada umat akhir zaman. Yang Nabi bimbang ialah pada waktu pagi kamu dalam keadaan berpakaian yang lain, bila waktu petang kamu dalam keadaan berpakaian yang lain. Pagi baju lain, petang baju lain. Pertama. Yang kedua, bila kamu makan sesuatu makanan, bila dihidangkan satu-satu makanan, tak dang habis lagi makan ni, datang hidangan kedua. Baru nak makan hak nombor 2, tak dang habis lagi, mari hidangan ketiga. Lauk pauk zaman kamu penuh dengan kemewahan. InsyaAllah tak kebulu. Yang ketiga, Nabi kata kamu akan menghias rumah-rumah kamu sebagaimana orang-orang memasang kelambu pada Kaabah. Baik, 3 benda. 3 benda ni adalah kewajipan dalam hidup seseorang, bukan keperluan. Hari ni kereta tak wajib, perlu saja. Tak ada kereta pun tak apa. Tapi hak Nabi sebut, hak Nabi bimbang ni benda wajib. Pakaian, makanan dan tempat tinggal. Tengok betul-betul clue bagi. Tengok pasal pakaian. Satu masa Nabi kata kamu pagi-pagi pakaian lain, petang pakaian lain. Betul. Betul sih. Lah ni kita nak pergi kerja, hang uniform hang, aku uniform aku. Hang jaket hang, aku jaket aku. Balik kerja, bila waktu tengah hari kita mandi, agak-agak pakai uniform tu lagi ke baju lain lah? Baju lain lah. Baju lain lah. Kadang-kadang petang tu nak keluar Tesco beli lauk ke Jaya beli lauk, baju lain pula. Malam datang masjid, baju lain pula. Nak Nabi bagi clue, pagi lain, petang lain, kita lebih daripada clue. 4 kali tukar, 5 kali tukar. Nak cakap Allah limpahkan kepada umat akhir zaman kemewahan, kekayaan, kesenangan. Allah. Bak makan tak ada habis pinggan ni, berat mari. Tak ada habis pinggan ni, berat mari. Tengok kita makan lah ni, sekurang-kurang ada berapa lauk atas meja kita? Paling common lah bang, 2, 3 lauk. Hak bahagian berkuah, hak bahagian goreng, hak bahagian sup. Hak orang mewah, hak orang kaya. Kaya makan cara kaya, miskin makan cara miskin, tak kebuluk. Lepas tu yang ketiga, kamu akan hias rumah kamu. Macamlah orang-orang sedang meletakkan kelambu Kaabah pada Kaabah. Dia hias rumah dia macam-macam. Benda ni benda kewajipan. Hari ni bab pakaian. Kalau tak ada pakaian, kita bertelanjang. Kena ada pakaian, benda wajib. Kita hari ni makan minum, kalau tak makan tak minum kita mati, benda wajib. Kita hari ni perlu rumah, tempat tinggal, senang nak berehat, senang nak tukar pakaian, senang nak bersama ahli keluarga, isteri dan anak-anak. Tak kira lah hak kita mampu ataupun sewa. Benda tu semua wajib. Jadi kata sahabat apa? Kalau demikianlah berlaku pada zaman kami, alangkah baiknya. Pada waktu tu kami tak perlu lagi fikir pasal nak cari rezeki, sebab semua dah melimpah ruah. Kami hanya berfikir nak buat amal ibadat saja. Tengok clue.
Weh, kalaulah baju tu boleh tukar Rasulullah, makan pun tak ada sabih hak ni mari hak ni, rumah pun mewah perkakah dalam dia, kami tak perlu fikir dah nak cari rezeki. Hak kami fikir bila semua mudah kami nak buat amalan. Nabi kata tidak, keadaan kamu hari ni lebih baik daripada keadaan di masa yang aku sebutkan tu. Allah. Betul atau tidak Nabi kata ni? Betul. Sahabat dulu pakaian selai, pakaian 2 helai, tahajud tak tinggal. Kita hari ni pakaian 5 almari, lepas ke tak tahajud 2 rakaat? Allah. Lepas ke tak? Pakaian 5 almari, tahajud 2 rakaat tak lepas. Makanan 14 jenis, duha 2 rakaat tak lepas. Rumah macam-macam ada dah, panas aircon. Nak makan ada lauk, nak minum ada jus, nak basuh ada mesin basuh, nak tengok hiburan TV ada. Semayang sunat agak-agak 4 rakaat lepas ke tak? Tak lepas. Mana kata janji-janji tadi kalau semua senang kami nak buat amal? Bohong. Tak ada pun. Inilah yang dia pelari dengan benda-benda kesenangan tadi. Bila Nabi sebut bab pakaian kalis, fashion diperkenalkan. Hang hari ni tudung kok ni, tudung terbalik, tudung tunggang, tudung ni macam-macam. Hak tu duk naik. Semayangnya kadang-kadang tinggal, puasanya tak puasa. Duk lebih-lebih pada tudung. Bak makan begitu juga, mana tempat saja tanya, ustaz, mana tempat kalau balik pulau ni makanan sedap? Kita cakap dia pi. Mana pula di seberang perai makanan sedap pi? Mana pula ni makanan sedap saja nak pi? Pernah tak orang tanya, mana masjid tempat hak ustaz sedap ceramah? Mana masjid tempat sedap ustaz kuliah? Mana banyak dengan tanya bak makan ke ustaz kuliah? Makanlah. Banyak bab makan. Kita lebih pada makan-makan yang jasa dia. Tetapi yang rohaniah lama dah tak makan. Kesian kat dia. Imam Nawawi syarah hadis ni, di akhir zaman umat-umat akan lebihkan pada makanan jasa dia, makanan fizikal dan kulit dia, tapi mereka mengabaikan makanan hak dalam. Hak ni lama dah mati, hak ni lama dah stroke, hak ni lama dah kejang, tak ada siapa hirau. Tapi dia lebih-lebihkan nak bagi kenyang, nak bagi hilang segala stres pada yang berbentuk fizikal. Lepas tu begitu juga dengan rumah. Dengan rumah ni kadang-kadang berlawan. Kak Senah sebelah rumah 70 inci, bini kita pula sakit kepala, bang 70 tu. Tak apa, petang ni seng heng 82. Kak Senah pun aku dapat kutu bulan depan, dia 82, 90 lah. 90. Hak ni pula demam, tu 100 ni. Dia duk badi benda-benda lagu tu. Kawan ni beli sofa, kawan ni masuk hospital. Kawan ni beli mesin basuh besar, kawan tu masuk ICU. Jenis di sini tak puas hati ni. Dia duk belum buat apa? Belum buat pasal ni. Kalau belum buat pasal nak pergi masjid, belum buat pasal belajar ilmu, tak ada. Jadi hak ni lah yang iblis, yang Dajjal nak war-warkan, Dajjal nak bawa. Dia ada 6 F. Yang pertama ialah faith. Apa dia faith? Keyakinan. F-A-I-T-H. Keyakinan dia akan gores menerusi Al-Quran tadi. Allah. Sedikit demi sedikit dia akan datangkan kontradiksi dan kontradiksi, mengikis kepercayaan kita pada Tuhan, mengikis kepercayaan kita pada Allah. Hari ini mereka dah buat macam-macam pada agama kita, tapi alhamdulillah agama ni masih tetap teguh, walaupun mungkin ada 2-3 orang dah terpeleok, dah terlari. Start awal dulu, bila kita ada Quran, kita ada hadis. Mereka pun suruh kita pakai Quran saja, tolak hadis. Tolak hadis, pakai Quran saja, jangan pakai hadis. Sebab apa? Sebab ketua dia Ghazaiha kata apa? When we seek religious instruction from Muhammad or any other society beside God, we support Satan in his claim that God need a partner. Bila kita berpendapat bahawa setiap rujukan agama, otoriti agama kita ambil daripada Muhammad, kita seolah-olah menyokong pendapat iblis dan syaitan bahawa Allah memerlukan rakan kongsi dalam menurunkan dan menuturkan perlembagaan dan syariat dia. Cukup Quran daripada Allah, nak jadikan perlembagaan, nak jadikan syariat. Seolah-olah bila kita ambil daripada Muhammad, makhluk dia, kita menyokong pendapat iblis dan syaitan, Allah perlu bersyarikat dalam nak menurunkan syariat dia. Ni tengok, dia cucuk kita dengan benda ni.
Bukanlah Muhammad tu sebagai bersyarikat, Muhammad sebagai penerang, pensyarah, pendetail bagi Al-Quran. Dia tak buat syariat baru, dia bercakap bukan kata-kata dia, tapi semua daripada firman dan wahyu daripada Allah. Bila tak cukup dengan tu, dia petibai Al-Quran pula. Ni ayat tak betul, ni ayat tak kena, ayat Quran sak kata macam ni, sak kata macam ni. Ni tentang penciptaan manusia, sak kata daripada tin, sak kata daripada turab, sak kata daripada solsolin min faqar, sak kata min tinin lazib. Hak nombor satu hak betul ni. Hak mana satu hak betul? Agak-agak boleh jawab dengan senyum ke? Keluar peluh dulu. Keluar peluh dululah. Keluar peluh dulu. Hak inilah kontradiksi. Pertama dia nak kikis keyakinan faith. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Raga dah selesai videonya, dan itulah tadi yang disampaikan oleh Ustaz Andi Muhammad. Jadi akhir zaman sudah nampak semuanya, dan kita perlu sadar bahwasannya yang kita yang kita capai hari ini itu bukan untuk dunia saja. Jadi jangan sampai istilahnya di akhir zaman sekarang ini, yang mana visi misi Dajjal itu supaya kita bahagia dengan dunia dan melupakan akhirat. Ya, pesan daripada Ustaz Ali Muhammad, sadarlah kita bahwasannya jangan hanya jasmani saja yang kita kasih makan, tapi rohaninya juga diberikan ilmu akhirat ataupun amal-amal kebaikan, sehingga imbang antara dunia dan juga akhiratnya. Seperti itu. Jangan sampai kita terjerumus kepada hal-hal yang menjadi visi misi daripada syaitan, daripada iblis dan Dajjal itu sendiri. Nah, semoga bermanfaat ya untuk kita semua, dan menjadi tambahan wawasan pengetahuan juga, bahwasannya yuk kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah. Yuk kita sama-sama ya menambah cinta kita kepada Allah, dan juga menambah cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dulu videonya. Terima kasih, sampai jumpa video selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton sampai akhir. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.